Program Budi Madani 95, Budi 95, 13.9 juta rakyat atau lebih 84% individu yang layak telah menikmati harga petrol RON 95 pada kadar RM1.99 seliter setakat 30 November lepas. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying, kadar itu melibatkan nilai jualan RM5.16 bilion bersamaan 2.59 bilion liter RON 95. Penyasaran subsidi melalui program Budi 95 dijangka menjana penjimatan antara RM2.5 bilion hingga RM4 bilion setahun bergantung pada harga minyak mentah dunia. Beliau menjelaskan penjimatan hasil penyasaran subsidi petrol dan inisiatif lain membuka ruang fiskal lebih besar kepada kerajaan. Selain memberi peluang untuk menambah baik program kebajikan serta menyalurkan bantuan secara lebih tepat kepada golongan memerlukan.